Halo, okey untuk video kali ni saya nak buat ground antara mozaik itu kan ada celah tu kita nak tampal menggunakan seaming cast dia. Okey, ini adalah barangnya. Saya beli di kedai hardware, harga ni murah saja. Okey, so saya akan gunakan ini untuk menampal di antara jarak antara mozaik itu. Okey, kita tengok apa yang dalam ni, dia berbentuk macam putih. So kita perlu ambil dia punya ni yang dia bagi, iaitu benda yang nak di lesik nanti. Okey, so kita sebelum guna kita kacau-kacau dulu bagi dia yang cair tu dia sebati dengan yang bawah. Kita kena pusing-pusing sikit. Ini adalah satu teknik yang kita nak cedok nanti. Kita cedok dan kita sepek-sepek kat tepi tu. Ini adalah salah satu teknik sajalah. Okey, so kita mulakan. Okey, so korang sapulah di celah tu. Kalau boleh, kita bagi dia masuk di celah-celah itu. Okey, teknik ni lebih kurang sama macam kita buat kek lapis berkrim. So kita sapu dan kita lesik-lesik. Okey, cuma kerja ini jangan korang pergi rasa kat mulut pula sebab ia berbahaya. Okey, mesti korang tertanya kan kenapa mozaik jamban saya jadi macam ni. Okey, kalau ikutkan cerita, asalnya kita upah tukang paip untuk membuat saluran. So, masa dia tampal balik mozaik ni, dia menggunakan yang jenis kapur. So, bila lama-lama kapur tu, dia pun hilang. Jadilah lubang kat situ. So, saya terpaksa buat sendiri. So, janji kita buat sendiri, puas hati tip-top. Okey, seterusnya saya menggunakan sponge yang tak sponge kering. Okey, so saya akan sapu nak bagi lagi cantik finishing dia. Okey, so step pertama ni saya tak basah dulukan sponge ni kerana saya tak nak dia berair kat situ. So saya menggunakan teknik sapuan. Dan korang nanti jangan risau, yang lebihan tu boleh dikeluarkan. Okey, so kita gunakan teknik putaran. Putaran sapuan yang boleh membantu kita mendapatkan hasil yang baik. Okey, dan hasilnya saya dah tampal di setiap celah-celah tu. Cuma yang saya punya ni macam comok sikit lah. Kalau boleh korang jangan terlebih banyak macam saya ni. Okey, so saya cuba nak finishingkan dia dengan sponge. Saya akan tolak untuk bersihkan yang lebihan itu. So kita menggunakan teknik putaran. Okey, kita cubakan teknik ini dan dia berkesan. Okey, untuk sponge ni saya celup dengan air dan saya basahkan sikit dengan air dan kita boleh buat finishingkan dia. Okey, dan kita buang lebihan-lebihan itu. Okey, inilah hasilnya. Okey, yang nampak tumpuk tu korang jangan risau. Nanti bila dah tunggu lebih daripada 5 jam nanti korang boleh bersihkan menggunakan air sabun. Okey, inilah contoh saya menggunakan air sabun dan saya bersihkan saja dan terus hilang. Memang menjadi. Okey, hasil dia memang cun lah, terbaik. Yang pecah ni memang dah ada lah. Tukang yang sebelum ni buat. Okey, so hasil saya memang tip top.